pada hari ini juga saya melakukan menyimak tadi rekod log pemantauan KPDN. Jadi dengan adanya mekanisme ini, kita mengharapkan satu gerakan yang lebih menyeluruh dapat dilaksanakan. Kerana omnipresent penguatkuasa itu penting, dan ini boleh juga meningkatkan kerjasama dan komitmen pengusaha-pengusaha selesai minyak dalam kita membentras sebarang unsur ketirisan terkait dengan barang kawalan, khususnya barang kawalan bersubsidi.